Sweden telan belanja 460 juta ringgit semata-mata untuk buang tablet. Tapi persoalannya, kenapa sampai kena buang tablet ni? Semua ni jadi lepas keputusan PISA skor diorang turun mendadak daripada 2012. Walaupun ada kenaikan sikit dalam 2015 ke 2018 macam tu, tapi 2022 turun balik. Sejak 2019, Sweden ni dikenali sebagai satu negara yang memang gunakan tablet ni secara keseluruhan dalam bidang pendidikan. Cumanya, bila terlalu lama sangat menggunakan tablet ni, ada banyak implikasi lah. Contohnya, budak-budak dah kurang fokus, and then walaupun belajar math, belajar sains, diorang tak berapa fokus and lebih kepada main tablet sahaja. Tapi kenapa sampai berjuta-juta ringgit dikeluarkan untuk buang tablet ni? Buang je lah kan. Sebenarnya start 2023 lagi, Sweden ni dah letak duit 60 million euro untuk kembalikan textbook. Diorang nak start belajar balik daripada basic, nak ajar budak baca buku balik, nak ajar budak untuk menulis balik. Kita panggil sebagai paper based learning. Cumanya 60 million tak cukup. Diorang tambah lagi 44 million untuk 2024 sampai 2025. Mula balik dengan cara basic ni, budak-budak punya fokus akan meningkat balik. Motor skill diorang akan meningkat, vocabulary diorang akan meningkat. Tapi tidaklah kita ketepikan 100% digital ni. Kita jadikan buku ni sebagai default punya cara untuk kita belajar, tapi digital sebagai tambahan. At least negara macam Sweden ni dah sedar. Macam mana pula dengan yang ada dekat dalam Malaysia ni? Budak-budak di tangan masih lagi penuh dengan gadget. Parents yang nak anak ada critical thinking, tapi hanya dengan bermain, kita ada banner community tu. Link di bio.